Korang pernah tak tengah shot layan movie atau buat kerja, tiba-tiba phone panas gila atau bateri cepat drain sebab guna hotspot? Kalau korang nak internet laju tanpa korbankan phone korang, korang perlukan portable Wi-Fi yang betul. Hari ini, aku akan kongsikan 5 pilihan portable Wi-Fi terbaik di Malaysia untuk tahun 2026. Daripada bajet bawah RM100 sampai yang ada teknologi 5G paling padu. Kita akan tengok model modified D6, mini Wi-Fi 2025, D-Link DWR932, TP-Link M700 dan juara kita kali ni Pro. Sebelum kita masuk ke senarai produk, ada 3 benda penting korang kena tahu pasal MiFi. Pertama, pastikan korang semak band telco korang. Tak semua modem support band yang sama, terutamanya untuk telco macam Yes, 4G atau Unify. Kedua, jangan tertipu dengan iklan 5G pada harga murah. Kebanyakan itu sebenarnya 4G LTE sahaja. Ketiga, kalau korang nak guna plan unlimited data tanpa had, korang perlukan modem yang sudah dimodify atau di-unlock supaya telco tak detect korang tengah guna hotspot. Jom kita tengok senarai produk. Kita mulakan dengan nombor 5 iaitu Modified 4G LTE Pocket Wi-Fi Modem D6. Ini adalah pilihan best for beginners yang baru nak berjinak dengan modem mod. Kelebihan utama dia ialah ia sudah dimodify untuk support kebanyakan plan unlimited data di Malaysia. Modem ini menyokong kelajuan sehingga 100 Mbps dan boleh sambung sehingga 10 peranti serentak. Saiz dia sangat kecil, berat cuma 0.1 kg dan ada bateri 2100 mAh yang boleh bertahan dalam 4 hingga 6 jam penggunaan. Walaupun murah, ia sangat plug and play. Masuk SIM card terus jalan. Namun, satu kelemahan yang korang kena tahu, ia tidak menyokong SIM card Yes 4G dan lampu indikator baterinya agak vague sebab korang takkan tahu berapa bar tepat yang tinggal. Tapi untuk penggunaan ringan harian, ini memang pilihan bajet yang berbaloi. Seterusnya di tangga keempat adalah 2025 New Mini Wi-Fi Portable H1. Ini adalah kategori best value untuk korang yang pentingkan ketahanan bateri. Walaupun saiznya compact, ia datang dengan bateri 3600 mAh yang boleh bertahan antara 6 hingga 9 jam, jauh lebih lama daripada kebanyakan modem bajet lain. Ia menawarkan kelajuan transmisi sehingga 300 Mbps dan jarak Wi-Fi sehingga 10 meter. Rekaan dia nampak moden dan senang masuk poket. Satu perkara yang korang kena berhati-hati, walaupun ada variasi yang di level 5G, sebenarnya ia masih berjalan atas rangkaian 4G LTE sahaja. Jadi, jangan expect speed 5G sebenar, tapi untuk harga sebegini, kualiti binaan dan jangka hayat baterinya memang antara yang terbaik dalam kelasnya. Di tempat ketiga, kita ada D-Link DWR932. Ini adalah premium choice for stability yang sangat dipercayai oleh peniaga untuk kegunaan mesin POS atau CCTV. Modem ini datang dengan firmware asli D-Link, bukan set modified, jadi ia sangat stabil untuk penggunaan jangka masa panjang. Ia menyokong kelajuan 150 Mbps dan ada bateri 2000 mAh yang boleh bertahan sehingga 5 jam secara berterusan. Apa yang menarik, ia datang dalam 3 versi paparan, LED biasa, OLED atau skrin warna penuh. Korang boleh nampak terus penggunaan data dan kekuatan signal. Kelemahannya ialah peranti ini agak cepat panas selepas 15 minit penggunaan dan butang power dia agak kecil untuk ditekan. Tapi dengan jaminan rasmi 3 tahun, ini adalah pelaburan yang selamat untuk internet sandaran. Pilihan kedua kita ialah TP-Link M7000 atau TOTO-Link M3L. Ini adalah best for travel kerana saiznya yang sangat pocket friendly dan sokongan global. Untuk model M3L, ia sudah pun menyokong teknologi Wi-Fi 6 yang lebih stabil bila ramai orang sambung serentak, serta ada skrin LCD untuk pantau status peranti. Baterinya sekitar 2000 ke 2100 mAh yang memberikan korang masa guna sekitar 8 jam. Modem ini sangat popular sebab kualiti binaannya yang rasa premium dan tidak rasa plastik murah. Kalau korang ambil M7000,
Korang mungkin perlukan firmware khas untuk guna plan unlimited, tapi seller biasanya akan bantu. Satu kekurangan kecil ialah baterinya boleh drain agak cepat kalau korang sambung banyak device serentak. Apa pun, sokongan aplikasi TP MiFi memudahkan korang uruskan data. Dan juara di tangga pertama ialah ProLink 5G Pocket Wi-Fi DL7211. Ini adalah best overall dan satu-satunya modem dalam senarai ini yang menyokong rangkaian 5G sebenar. Kalau korang nak speed mencanak sampai 2.77 Gbps, inilah jawapannya. Ia dilengkapi teknologi Wi-Fi 6 AX1800 dan bateri gergasi 5050 mAh yang boleh bertahan sehingga 16 jam penggunaan. Memang cukup untuk guna dari pagi sampai malam tanpa charge. Ia juga boleh sambung sehingga 16 peranti sesuai untuk buat kerja on the go atau satu family guna masa road trip. Korang juga boleh lock band 4G atau 5G mengikut kesesuaian kawasan. Kelemahan dia cuma satu, harganya dalam kategori premium dan ia tidak ada aplikasi khas, jadi kena guna web browser untuk tukar setting. Tapi dari segi prestasi, modem ini memang king di pasaran Malaysia sekarang. Jadi, itu dia 5 pilihan portable Wi-Fi terbaik untuk korang. Kalau bajet ketat, Modified D6 atau Mini Wi-Fi 2025 dah cukup. Tapi kalau korang nak pelaburan jangka panjang dengan speed paling laju, ProLink 5G memang tak ada tandingan. Cuma ingat, kalau bajet atau cara guna korang berbeza, pilihan nombor 2 atau 3 pun sebenarnya sudah sangat memadai. Korang boleh semak spesifikasi penuh, harga terkini dan baca review jujur daripada pembeli lain melalui link yang aku dah letakkan dekat ruangan info di bawah. Kalau video ini membantu korang buat pilihan, jangan lupa tekan butang like dan subscribe untuk lebih banyak info tech macam ni. Korang guna modem mana sekarang? Cuba komen kat bawah.